Orang tengok. Jan. 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 Tolong, kami kena kurung. Tolong. Tolong, kami pula kena kurung. Kau naik balik dia. Tolong. Dia naik sekarang, dia naik. Dia sekarang dah pandai memanjat sampai ke atas bumbung. Jun. Pagi lepaskan dia kejap. Petang lepaskan dia. John. John. You are in camera, Jun. Jun pula, John. Susah nak sebut nama kau ni, John. John Travolta. Ni. Kemas-kemas. Ni hari yang kedua. Pak suami masih lagi buat touch up makeup sikit-sikit. Ke atas dah tampal. Tiang pun dah tak ada. Akhirnya boleh tak ada tiang. Lapang sikit korang. Tak ada tiang. Touch up studio kita orang ni. Tadi bersihkan frozen. Masukkan ni dulu. Dah banyak. Apa ni lama? Oh, ini ketupat palas. Tak nampak bawah. Air raya hari tu. Sawi. Nak sawi yang ni lah. Tarik je boleh bang? Tarik je boleh? Yang baby. Yang sana tu lah besar tu. Dari putih je nak. Putih je nak. Oh putih ya? Biar selari. Ha boleh lah. Cabut pokok je lah. Sayang. Ni banyak daun selasih ni. Daun selasih. Ambil daun selasih ni. Hati-hati kaki dia cermin. Dia tahu makan tuan lah. Dia biasa orang ambil pucuk dia kan? Potong terus. Tak potong petik je ni. Yalah, potong saya putih. Pudina. Pudina boleh ambil? Sawi ke sawi tu? Ha? Kan? Pudina ni boleh ambil ke? Ambil semua banyak. Ha? Boleh petik macam ni? Boleh. Petik gunting ke? Ni. Tak apalah, ambil macam ni je lah. Gunting sini. Macam India. Dia penuh tangan. Ha. Sikit dia nak masuk dalam teh hijau. Serapan. Kenapa? Sawi mana? Sawi sana lah. Ambil 2 pokok. Sawi hijau tu ya? Ya. Berapa pokok? Keras tak? Keras. Dia lembek. Ini baru besar je. Keras? Tak lembek. Ini baru muda-muda je. 2 Sama betul belum jadi. Oh ni korang dah ada buah ni. Ha. Buah tu. Buah. Tapi belum tak keras sangat. Masih lagi longgar. Berapa pokok? 1, 2. Ha? 2. 2 lah. Nak tumis dengan salad tadi tu. Okey. Tengah hari nanti. 2 ke 3? 2 cukup ah? 3 boleh banyak. Oh. Dia sikit je masak dia tu kan. Tu ada buah cili tu tak ambil ke? Boleh. Tu cili besar tak boleh? Nak ambil? Tunggu merah eh? Banyak. Ini dia. Tunggu merah lah. Tunggu merah. Habiskan merah dalam ni. Tengok berbudi pada tanah. Untung orang-orang cakap tu dah meninggal. Siapa? Pak lah. Pertanian itu perniagaan lah. Berbudi pada tanah. Oh ini abang nak benihkan ni. Daun ketumbar ni. Oh ni bunga dia kurang. Ha. Jadi tak payah beli lagi. Lepas bunga nanti ada biji ketumbar. Tak payah beli cukup tu. Lepas tu abang guna ni balik tanam dia. Oh tak payah beli biji dia. Mahal tak benih dia? Tak je bang. Tak banyak. Kecil je kawan. Ha? Yang kecil je.
Tak, benih dia mahal. Abang masa abang beli mula-mula. Tak. RM1 lebih. RM1 lebih. RM50. Sekejap ambil bekas. Adalah satu biji dia bagi. Ni pokok sop. Oh, ni lah ketumbanya. Lepas sikit ni basuh rumah ya. Coming soon. Lepas sikit. Tenang sikit. Okey dah. Dah. Nak buat sarapan ni. Jom. Jom kita masuk perang. Assalamualaikum dan hai semua. Jumpa lagi dalam Afifah Daily Vlog. Okey korang. Abaikan background yang belakang ni. Belum kemas lagi. Okey, ni pagi-pagi saya nak buat sarapan. Okey, mungkin saya nak buat video ni, saya nak share saya buat sarapan dengan masak untuk tengah hari. Yang ringkas-ringkas je sebab nak try angle kat dapur yang baru ni. Dia dapur lama tapi sebab pecah dinding ni dia jadi suasana je jadi lain. Ni saya nak masak tengah hari nanti, saya nak simpan dulu. Okey tak rasanya angle macam ni? Boleh lah kot Sekarang tempat gas dulu, tempat masak dulu. Saya buat jadi tempat potong-potong. Sebab dulu kalau masak, air singki ni mesti terpecik. Pagi ni nak sarapan, nak buat teh hijau. Semalam buat sedap pula. Saya pakai teh hijau ni korang. Ni. Saya nak siap-siapkan dulu nanti Pak suami dah ready nak sarapan. Baru saya bancuh ni. Masuk sini dulu. Ni pudina tadi. Okey. Saya letak tepi dulu. Okey. Semut ni mesti ada. Salad ni saya nak potong sebenarnya. Saya masuk plastik ni lah. Senang nak kacau dalam bekas ni. Potong kasar-kasar je korang. Saya nak buat salad mayo. Okay, ni saya keluarkan. Saya buang biji dia. Biji ni untuk pak suami nanti ni. Dia nak tanam cokok cili kan. Tak payahlah beli benih lagi. Biasa dia jemur ni. Saya jemur dulu sini. Ni tempat baru. Agak kekok sikit lah korang. Potong tomato. Saya nak buang biji dia. Ada ke pak suami nak biji dia ni? Potong biji kecil korang. Dia salad ni kita reka-reka je. Dia punya resepi tak fix sangat. Kadang saya masuk sayur apa yang ada. Okey, dah siap potong. Masuk semua sini. Oh, limau ni jangan. Okey, macam biasa korang. Tak limau. Lemon pun boleh. Masuk garam. Letak mayo. Yogurt tak ada ni. Nampak suami dah balik dari kebun. Try. Waalaikumsalam. Cuba. Sedap Cuba. Banyak. Ni nak makan ni dengan burger special Ya. Tapi tak ada roti lah, daging dia je. Letak black pepper sikit. Black pepper yang saya kisar tu. Letak chili flake. Okay dah.
kacau, kita kacau. Ni macam kurang pula mayo dia. Campur mustard sikit. Okey. Burger lagi. Lama tak jual burger ni. Oh, sedap bau dia. Cuba abang tengok gelap tak bang? Ha? Tak dalam tu, kamera. Sebelum saya jual burger, mula-mula saya jual burger pakai kuali ni. Lepas tu abah saya cakap kecil, dia belikan besar tu. Dah setahun pakai, anaknya pula tak jual lagi. Kesihatan tak mengizinkan. Ni korang, tengok ni. Dia buat spring. Sebab bila buka pintu bawah ni, bila tutup, yang ni tertendang. Jadi tertendang, kadang sampai pagi jadi meleleh. Jadi meleleh lah saya punya benda-benda dalam ni. Daun-daunan tu. Pakar biasa je. Saya tak letak apa-apa. Masukkan dengan telur. Saya suka jual burger korang. Suka. Seronok dapat pegang duit. Raya kan? Saya rasa kunci dia betul kat yogurt. Okay, saya nak letak sos cheese sikit. Sebab dalam telur tadi kan kosong. Pak suami tak suka cili sos. Airnya siap. Saya masuk daun pudina tadi. Sedap air ni. Saya semalam minum tak ngantuk. Saya sepit. Biar dia jangan lari-lari. Teh hijau campur pudina. Oh, guna pudina kawan. Menjadi guna pudina. Sini pula banyak dah. Sini pula tak ada pudina. Makan. Bau. Bau apa? Bau telur. Dia cium korang. Kenapa Pak suami cium? Kenapa cium? Tak pisau ke? Tak payah. Tak nak. Wow. Apa yang dicium? Cuba komen sikit. Apa yang dicium? Tengok bau wangi. Apa yang bau? Oh, bukan bau telur. Dia banyak komplain bau telur. Ini kawan. Tunjuk kawan jemput makan Ni kita tunjuk ini burger. Ini burger tapi roti tak ada kawan. Burger saja. Saya rasa Rasa jangan tak rasa. Lama tak buat. Bismillahirrahmanirrahim. 8, 9. 2 bulan setengah. Oh, resepi belum lupa lagi kawan. Belum lupa lagi. Dia buat pernah resepi. Tak, kawan jemput makan Okay. Memang sedap kawan. Sarapan. Siapa lama tak makan burger? Okey, jom. Kita sarapan dulu korang. Sekejap lagi nak buat seri muka dengan masak tengah hari. Seri muka nanti video dia saya asingkan. Lainkan kan korang? Saya nak minum dululah. Minum air ni. Lagi sedap letak ni pudina. Pisau kenapa tertegak ni lah. Tak pernah pakai. Tak pandai. Tak payah pakai. Tak tepi. Aku potong. Buat Oh, sedap letak mustard korang. Buat. Dalam salad mayo. 2 lapis kawan. 3 lapis. Telur, daging, ayam. Muka kahwin. Okey. Makan dulu. Nanti kita sambung lagi videonya. Okey, ni korang.
minyak dah panas. Saya nak buat lauk untuk tengah hari Nak goreng ikan. Ada ikan susu. Dia jaga korang dia meletup. Meletup sangat dia ni. Dia tak meletup perisai. Meletup pula dia hari ni. Minyak tadi cukup panas ke apa? Biasa kalau pakai serbuk kunyit dia tak meletup korang. Tak sedap ni. Meletup ni. Nak goreng ikan, tumis sayur je. Sayur nak tumis dengan letak indomie sikit. Ni belum bersihkan lagi ni korang. Nak korek nanti ni. Nak beli pun asyik lupa je. Murah je benda tu. RM3 lebih je korang. Kat DIY. Semalam pergi DIY pun beli wallpaper ni. Ni sawi yang petik tadi. Nak tumis dengan indomie ni korang. Okay. Boleh lah. Nak kenakan angle. Sekejap pak suami tanam-tanam ni. Puaslah korang makan sayur. Sampai macam dah tak larat lagi dah. Nak makan sawi ni. Dia tak ada pula. Jarang pula dia tanam kangkung dengan bayam. Dia susah pun nak jaga. Okey ni korang. Dah siap saya potong-potong. Sawi tadi. Ni ada salad tua. Salad tua. Yang dekat bunga-bunga dia tu kan pahit kalau nak buat ulam. Jadi tumiskan sekali. Oh, minyak sudah gosong. Masukkan bawang putih. Kacau. Tomato. Bang, kalau buat erak kat sini boleh? Untuk garam, minyak, boleh ke? Boleh. Boleh. Buat apa bang? Dari cermin buat itu. Nampak karat-karat dia. Cari cermin? Tak kena tangan nanti? Tak kena tangan nanti? Ya, kamera depan lagi terang korang. Ni jauh rempah dia. Naknya semuanya letak dekat sini kan. Ada rak. Jadi susun sini semua. 2 tingkat. Korang? Hah? Cermin? Bahaya tak? Kena jari adik nanti. Ya. Okey. Masuk garam sikit. Tadi saya dah masuk dia punya perencah. Perencah indomie ni. Masuk ni. Sayur-sayur kita. Masuk je semua. Alah nak tapis ni. Sekejap lagi. Panas betul dah kat dapur ni. Ni dia dah siap lauk tengah hari kami. Selamat makan korang semua. Okey. Bye. Jumpa lagi di lain video. Kejap lagi saya nak buat video kuih seri muka. Jangan lupa ya menonton. Kita tengok apa pak suami buat. Buat apa darling? Cermin saya tak nampak kotor.
Pasal mozaik Pasal mozaik. Mana abang dapat cermin hitam tu? Ini orang buang-buang tip. Ya ke? Kena tangan adik tak nanti tu? Sini. Sini je tadi dia. Nak tutup tu sebab dah sental-sental pun lama-lama dia kotor juga. Mozaik naknya beli bang. Langsung simen. Tak juga. Ya ya. Ini saya pernah nak. Okeylah korang. Whatever. Saya nak siap-siap untuk buat seri muka pula. Kuih seri muka straight. Lepas tu baru solat.